Tuan, saya nak simpan emas, tapi saya tengok emas ni untuk orang kaya atau untuk orang yang banyak duit je. Jadi saya tangguhkan dulu untuk simpan emas. Inilah stigma ataupun pemahaman yang salah tentang simpanan emas. Jadi tuan-puan, pada hari ini saya nak terangkan dan saya jelaskan kepada tuan-puan bahawa untuk menyimpan emas tak perlu tunggu kita jadi kaya baru kita mula untuk simpan emas. Malahan dengan kita mula menyimpan emas lah yang menyebabkan kita akan jadi kaya. Bagaimana? Dengan akaun Gap Public Gold, tuan-puan boleh simpan emas. Beli emas sikit-sikit. Ikut bajet tuan-puan serendah RM100. Dan yang lagi best, tanpa komitmen. Jadi tuan-puan, kunci untuk berjaya dalam simpanan emas, pertama sekali, konsisten sahaja, paksa untuk simpan setiap bulan. Kerana simpanan ni kalau kita tak paksa untuk menyimpan, selalunya ramai orang akan gagal untuk menyimpan. Dan akhirnya tiada langsung simpanan. Jadi untuk anda yang nak mula menyimpan emas dan menabung emas dan ingin merasai bagaimana nilai emas yang kita simpan, nilainya semakin meningkat, semakin berganda, tuan-puan tekan kat beg biru di bawah untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas Gap sehingga tuan-puan berjaya ada simpanan emas fizikal di tangan tuan-puan.